WhatsApp yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita ada lain daripada lain sikit. Kita nak repair basikal kita yang dah 2 bulan tersadai ya. Okey, nak tengok basikal kita, apa yang kita perlu tukar? Jom. Okey, kita nak tukar dia punya rim. Ni rim baru kita. Okey, kita dah order baru. Tayar yang baru. Saiz yang berbeza dengan yang lama, ni yang lama punya. Okey, yang lama punya dia jari ni dah patah sebab apa? Rantai punya tensioner dah masuk dalam ni masa kita berjalan. Kenapa rantai punya tensioner boleh masuk? Sebab apa? Gear dia dah rosak. So dia gelong, dia masuk ke dalam ni, habis semua patah. Okay. So tak pelik benda tu. Dan kita akan tukar 7 gear yang baru. Yang peliknya basikal ni, dia ada sprocket tambahan yang dekat tayar dia. Okay. Sprocket tambahan. Kenapa dia ada sprocket tambahan? Kenapa dia ada sprocket tambahan dekat dia punya tayar? Tengok video ni sampai habis. Alright, jumpa lagi. Jom kita pasang kita punya rim baru. So, yang ini ke atas. Kita akan pasang kat sini dia punya gear. So, kita tengok. Rim baru ni stable tak? Okay. Tak ada gelong. Cantik. So, apa-apa kita kena pasang sprocket besar ni dulu. Kita cabut daripada rim yang lama. Basikal ni tak ada ya sprocket ni. Basikal ni je ada. Sebelum kita pasang tu, kita kena bubuh dia punya ada getah gap kat sini. Dia kena pasang dekat rim dia. Okay, kedudukan dia macam tu. So, belah dalam dia pun ada getah juga. Kita buka dulu ni. Taruh kat belah dalam dia. Dan kita akan kepitkan dia. Dan bawah ni ada besi. Dan kita akan tarik di atas. Kita akan skrukan dia. Dengan kita punya sprocket yang besar ni tadi. Kita tengok nanti apa fungsi sprocket ni. Jangan ambil ketat, biar longgar. Alright, selesai. Okay, kita dah pasang. Sekarang kita nak balancekan dia kat tengah-tengah. Okay, sebab skru ni belum ketat lagi. Dia longgar-longgar lagi. So, apa yang perlu kita buat adalah, so kita perlukan dawai macam ni. Kita akan buka mendalam ni. Kita akan taruh kat tengah. Dan kita akan skru balik. Sebab kita nak sprocket ni ada kat center, tengah-tengah.
taruh macam ni. Dan kita tengok di tengah-tengah lah. Okey, sikit. Okey. Okey, dekat tengah sekarang. Dan kita pusingkan balik, kita tengok dia gelong sikit situ. Tempat yang gelong kat dalam tu kita akan ketatkan. Cantik lah. Cuma satu tempat je dia tinggi. Okey, sini. Okey, akhirnya sprocket kita dalam kedudukan yang center, tengah-tengah. Buka balik kita punya dawai ni tadi. Yang bawah pun kita buka. Balikkan pula. So kita nak pasang speed dia pula. So nak pasang sprocket speed dia senang je. Just masuk kan. Dan pusing ni. Okay, kita tak ada skru dia. Tapi kita boleh ketatkan dia dekat basikal ni. Dan sekarang kita nak pasang dia tube dan tayar. Okay, yang baru kita pump sikit. Masuk ke tayar baru. Kita masukkan kat tepi tayar. Alright, kita pasang di tayar dengan sprocket yang besar ni beserta dengan 7 speed dia. Okay, jom kita pasang balik dekat basikal. Alright, kita dah pasang balik kita punya tayar. Kita dah ketatkan semua skru. Apa yang kita perlu lakukan adalah, basikal ni special sikit. Dia perlukan energy drink. Jom kita masukkan energy drink dulu dekat dia. Alright, kita dah bubuh energy drink. Oleh kerana dia tak start dah lebih kurang 2 bulan. So, kita kena bubuh sikit umpan dekat perut dia. So, kita dah bubuh umpan dekat perut dia. Kita onkan kunci.
Okey, ada dua cara ya nak startkan basikal ni. Salah satu cara dia kita kena bawa, tekan clutch dan cukup kelajuan ni kita akan lepas clutch tu dia akan start. Okey. Cara kedua adalah kita pusingkan kita punya tayar ni untuk start. Tapi rasanya sebab 2 bulan dia tak start, kemungkinan dia susah sikit. Okey, jom kita start dulu. Ini cara yang agak susah sikit. Alright, kita dah berjaya start ya. Kita tunggu enjin ni panas dulu. Dan kita akan cuba ride dia. Okay, jom kita bawa dia ke depan. Okay, sebenarnya apa yang kita buat ni adalah motoris basikal. Dia bukan basikal biasa-biasa, sebab tu dia okey lebih. Jom, kita jalan-jalan dulu. Motorized bicycle ni dia boleh pergi sehingga 40 km per jam. Tangki dia boleh isi dalam 2.5 liter dan dalam buku dia boleh pergi hingga 100 km. Okey, untuk motorized bicycle ni kita dah pakai lebih daripada 5 tahun. Dan untuk meter yang ada di sini, kita pernah bawa dia sehingga 1,500 km. Kita gunakan dia untuk ke pasar ataupun ke kebun sahaja. Itu dia video untuk kali ni, motorized bicycle ya. Sebab tu dia ada lebihan poket. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.